janji dan Memang setiap tahun TV Hijrah mengambil bahagian yang agak agresif dan aktif untuk mempromosi Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Kita dah memulakan kempen kita secara perlahan minggu lepas dan juga kita akan sesuai dengan peredaran masa sekarang ni, kita akan cuba meningkatkan promosi untuk kempen kemerdekaan kita di TV Hijrah, dan kita bersedia untuk mempromosi ataupun merayakan hari kemerdekaan kita, hari kebangsaan kita dengan penuh rasa patriotik dan semangat kemalaysiaan, sejajar dengan tema hari kemerdekaan kita iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dimati. Maksudnya semua kesejahteraan kita dapat atas perpaduan yang telah kita jalankan sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam berbagai kaum, berbilang bangsa, agama dan latar belakang. Jadi ini merupakan peluang kita untuk kita menzahirkan penghormatan kita, cinta kita, kasih kita kepada tanah air kita sebagai seorang rakyat Malaysia, dan kita akan memperhebatkan promosi berkaitan Hari Kemerdekaan ini melalui platform-platform kita ada, termasuk media sosial kita, insyaAllah. Okay, kami berharap rakan media dapat maksimumkan pengaruh mereka dalam menyebarkan mesej kenegaraan secara kreatif, kerana cara ini sangat penting supaya nilai perpaduan mudah difahami dan dijiwai terutama oleh generasi muda di seluruh negara.